Buka apa Leja? Aku pun dah lama berkata si Alung tu. Keluar malam-malam buta. Mati aku balik. Percaya tak percaya, wai. Tapi tu lah. Aku tengok buka ATM. Aku nak tu. Orang warni aku. Ya Allah. Aku nak cakap dulu. Cuma makan ni sikit. Tenang je. Nak cerita ni. Allah. Roger, misi untuk Along hari ni selesai. Esok pula. Over and out. Roger, misi OT untuk Along akan bermula dalam 50 saat. Jam menunjukkan pukul 12. Inspektor Yasin melaporkan diri. Bantuan makanan untuk Along akan diberikan. Over and out. Oh, ni tak payah susah-susah. Banyak ring kau, Zin? Aku kata kau bagi aku sikit. Permintaan ditolak. Ni duit nak beli roti untuk Along. Untuk Faik, pergilah beli sendiri. Kau ni tak habis-habis lagi nanti Along tu. Sekarang ni aku yang jaga kau tau. Lepas tu kau pergi habiskan duit kau ni. Kau pergi beli roti untuk si Along tu. Dah kenapa? Okey. Pantang kau lah. Semua diam. Bagi aku duit sekarang. Bagi semua yang kau ada. Pisau lah. Lain. Jam tu apa? Wah, dah jatuh. Ni, Hutang Kazumi. Mana?
Ha? Bila kau nak bayar? Oh, tu. Nanti aku ada duit aku bayar lah. Minggu lepas pun kau tegak tunggu. Tolonglah Kazmi. Aku janji. Aku bayar. Betul tak? Mampus engkau. Yo! Sen? Sen? Mesti Alung kerja ni. Misi roti. Misi roti. Hei, kau ni dah kenapa, ha? Aku kata tak payah. Misi roti. Untuk Alung. Untuk Alung. Over. Kau dah kenapa lah? Kau tak habis-habis lagi nak kacau hidup kita orang kan? Aku dah bagi tahu kau banyak kali. Jangan kacau hidup kita orang. Ada aku minta budak tu datang sini hari-hari ke? Habis tu, kau cakap dengan budak ni macam tu. Kau tahu tak ni, budak ni, dia dah beli roti. Dia korek duit tabung dia untuk beli benda ni kat kau lah, bodoh! Betul kita! Sen? Baik. Mana baik? Wah. Baik. Ha? Ini si Cacat. Kemasan. Bang kau mana? Baik mana? Ada roti. Tolong. Ada nak sikit boleh. Tolong. Tolong. Bang kau mana? Baik. Mana Baik? Aku tanya mana Baik? Bos. Macam mana? Hutang duit. Dibayar nyawa. Oh, Syihan. Abang mungkin tak wani. Bos dah lama dah wani yang fight tu. Sekarang ni, izinkan abang cabut nyawa kau. Ini semua salah aku, Long. Diorang tak pukul Yasin saja-saja, Long. Diorang nak aku. Sebab aku yang berhutang dengan diorang. Tapi aku lari. Aku tak tahu yang diorang akan cari Yasin, Long. Yasin nak kita macam dulu. Dulu kita selalu makan roti sama-sama. Mak cakap kita kena jaga satu sama lain walaupun dengan nyawa. Sebab tu mak cucuk perut. Mak tak bunuh diri. Mak stres sebab Yasin. Along cuba selamatkan mak. Orang ingat Along yang bunuh mak. Mak ingat Yasin, Mak. Mak. Siapa yang jadi Mak? Mak! Aku tak kisah dia nak cakap buruk pasal aku. Biar dia orang hina aku. Bukan mak. Termasuk kau, Faik. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku kan selalu ada. Doaku atas doamu. Melihat jurang dalam. Kini sinar di mataku.
kini